Sampai belajar ilmu tauhid ni mendalam, sampai betul-betul yakin dia tu. Yakin kita ada tiga, nak sampai tahap yakin. Orang yang belajar tauhid sampai mendalam ni takkan sampai dapat. Bila dia dapat ni, dia main ni, tahap diri dia tu luar biasa. Jumpalah bagaimana ulama-ulama yang mendalami tauhid, diri dia dah luar biasa. Kita nampak macam biasa, tapi diri dia luar biasa. Biasa Allah akan bagi satu kena dia. Orang yang kenal tauhid yang mendalam ni, Allah akan campak dia hati dia lembut. Sebut nama Tuhan, dia kejar nama. Ulama lah, kita biasa-biasa je. Kita pun ada sama-sama lah macam ni. Kenal ilmu tauhid ni sampai ke mana? Dalam kitab kita buka kitab Baqarah ke, kitab Maqulah kan. Nak cerita mungkin sampai berjirim ni. Jirim ni lagu mana dalam jirim pula terbahagi kepada dua.